Jam baru untuk review. Boleh siap ada lampu kat tepi ni. Artinya kalau kau tak pakai aktif dekat 2 minggu selamba. Geng-geng Strava jangan takut. Dia ni link dengan Strava. Link waterproof. Dia claim 3 ATM. Berat hati aku untuk percaya yang dia ni boleh bertahan lama bila kita nak bawa berenang. Kalau kau nak pakai lama, jangan bawa dia pergi berenang, okey? Kalau kau rasa watch face yang complicated, bapak berwarna-warni macam ni yang kau suka, terserah bang, terserah. Jam kau bukan jam aku. Teknologi punya banyak dah ada kat dalam dia ni. Kalau dia tak ada barometrik dan juga tak ada kompas, memang buruk lah jam ni kan. Dia ni smooth atau tak, korang boleh tengok sendiri. Kalau pada mata aku, kira untuk harga dia dah bapak smooth lah. Untuk harga dia, jam ni walaupun dia murah, tapi dia ada banyak function. Tapi itulah, aku pun pelik. Kadang-kadang kau letak function banyak-banyak dalam ni, orang yang pakai dia geti ke nak pakai function-function tu. Sekarang tengah fikir, nak bagi anak aku pakai ke aku nak bagi bini aku pakai. Kau rasa macam mana? Letakkan di ruangan komen.